Cerita kali ni tentang satu keluarga yang hilang tanpa jejak selama bertahun-tahun. Orang mencari merata tempat, tak jumpa-jumpa. Tapi bila orang masuk rumah dia, tak nampak macam ada pergelutan atau kes rompak ke, memang tak ada tau. Sampailah satu hari, polis jumpa rangka manusia dekat gurun. Dan dari situ, misteri kehilangan tu mula terbongkar satu demi satu. Jadi keluarga yang hilang ni antaranya Joseph McStay. Dia seorang usahawan yang tengah membina perniagaan sendiri dalam bidang sistem air pancut. Jadi Joseph ni tinggal bersama isterinya Summer dan dua anak kecil diorang, Gianni yang baru 4 tahun dan Joseph Jr. yang baru 3 tahun. Diorang ni tinggal dekat Fallbrook, California. Kawasan tu tenang, penuh dengan rumah moden dan jiran-jiran yang saling kenal antara satu sama lain. Dan dari luar, hidup diorang nampak sangat bahagia tau. Si Joseph ni pula lelaki yang rajin dan fokus dengan kerja, tapi dia bukan jenis abaikan keluarga tau. Dia akan pastikan setiap hujung minggu dia akan ada masa untuk bawa anak-anak keluar jalan atau makan dekat luar bersama-sama. Sama pula seorang isteri dan ibu yang penyayang. Dia tak bekerja, jadi kebanyakannya masa dia banyak dekat rumah lah untuk uruskan anak-anak. Jiran-jiran pun selalu nampak Summer bermain dengan anak-anak dekat halaman rumah, dan semestinya suasana rumah diorang sentiasa ceria dan penuh dengan gelak tawa. Tapi siapa sangka rumah tu nanti akan jadi tempat sunyi yang penuh tanda tanya. Jadi pada 4 Februari tahun 2010, Joseph sempat uruskan hal kerja dan sama pula jaga anak-anak macam biasa. Tapi selepas hari tu semuanya senyap. Tak ada siapa dengar khabar, tak ada siapa nampak kelibat dorang. Orang call pun tak dijawab, email pun tak dibalas dan akaun bank pun tak disentuh langsung. Mula-mula orang fikir mungkin diorang pergi bercuti kot. Tapi bila hari berganti minggu dan minggu bertukar bulan, semua orang mula rasa ada sesuatu yang tak kena. Sebab keluarga McStay ni bukan jenis yang akan pergi tanpa bagi tahu sesiapa tau. Dan dari situlah kisah kehilangan diorang ni mula jadi misteri besar tau, yang buat satu komuniti terkejut dan tertanya-tanya apa sebenarnya yang berlaku. Pada 13 November tahun 2013, 4 tahun lepas kehilangan keluarga McStay ni, seorang penunggang motor tengah lalu dekat kawasan Gurun Mojave dekat Victorville, California. Cuaca masa tu panas terik dan sunyi tau. Tapi bila dia berhenti sekejap di tepi laluan berpasir, dia ternampak sesuatu yang pelik tertanam separuh dalam tanah tau. Mula-mula dia ingat cuma tulang haiwan kot, tapi bila dia tengok betul-betul, barulah dia sedar benda tu tengkorak manusia. Dia pun cepat-cepat call polis dan tak lama lepas tu kawasan tu dipenuhi dengan penyiasat. Polis pun mula gali tanah di sekeliling kawasan tu dan tak jauh dari tengkorak pertama, diorang jumpa satu lagi kubur cetek. Lepas dia teruskan pencarian, diorang akhirnya temui 4 rangka manusia dalam 2 kubur berasingan, 2 rangka dewasa dan 2 lagi rangka kecil milik kanak-kanak. Beberapa hari kemudian, hasil ujian DNA mengesahkan yang 4 rangka tu ialah Joseph McStay, isterinya Summer dan 2 anak kecil diorang, Gianni dan Joseph Jr. Penyiasat forensik pun jalankan siasatan lebih terpencil dan diorang dapati ada kesan pada tengkorak. Keempat-empat mangsa disahkan mati akibat hentakan kuat pada kepala. Dan dalam salah satu kubur, pasukan penyiasat jumpa satu objek logam tukul yang dipercayai digunakan untuk pukul mangsa. Dan masa ni berita tu tersebar cepat ke seluruh California. Orang ramai yang dulu berharap keluarga McStay ni masih hidup, kini terpaksa hadap kenyataan paling menyakitkan. Dan misteri kehilangan selama 4 tahun akhirnya terjawab. Tapi jawapan tu datang dengan lebih banyak persoalan. So antaranya, siapa yang sanggup bunuh satu keluarga kecil macam tu, dan kenapa diorang dibunuh dengan kejam kemudian dikuburkan di tengah gurun yang terpencil. Selepas penemuan mayat tu, polis mula kaji semula semua individu yang pernah rapat dengan keluarga McStay. Jadi siasatan pun bermula dari lingkaran paling dekat, iaitu ahli keluarga, kawan-kawan sampailah ke rakan perniagaan. Dari situ, satu nama mula timbul dan tarik perhatian penyiasat, iaitu Charles Merritt atau lebih dikenali sebagai Chase. Chase ni bukan orang asing dalam hidup Joseph tau. Diorang berdua dah lama kenal dan sama-sama uruskan bisnes sistem air pancut yang Joseph bina. Dan dia juga kerap datang ke rumah Joseph. Hubungan diorang pula nampak macam adik-beradik, tapi di sebalik tu, Chase ada sisi lain yang tak ramai orang tahu. So guys, dia ni kan sebenarnya ada sejarah kewangan yang agak kelam tau. Banyak kali terlibat dengan urusan kewangan yang meragukan dan pernah dituduh menipu dalam perniagaan sebelum ni. Bagi orang luar, Chase memang nampak macam pekerja yang setia
kecil tau. Tapi bila polis mula siasat, rupa-rupanya ada sesuatu yang lebih besar yang tersembunyi. Bila pihak penyiasat periksa akaun bank perniagaan Joseph, diorang terkejut dengan apa yang diorang jumpa tau. Beberapa hari lepas keluarga McStay dilaporkan hilang, Chase ada tulis beberapa cek atas nama syarikat Joseph, tapi duit tu tak masuk ke akaun perniagaan pun. Dia masukkan ke akaun peribadi dia sendiri tau. Jumlah tu bukan kecil, lebih daripada $42,000. Selain tu, polis juga periksa rekod telefon tau. Dari situ, diorang dapati telefon Chase berada berhampiran kawasan rumah keluarga McStay pada hari yang sama diorang hilang. Dan bila kereta milik keluarga McStay diperiksa, kesan DNA Chase ditemui pada steering kereta diorang tau. Jadi bila semua bukti tu dikumpulkan, penyiasat mula nampak satu gambaran jelas tau. Chase masa tu tengah terdesak, dia berhutang besar dengan Joseph dan dipercayai dia bunuh seluruh keluarga tu untuk hapuskan jejak dan dapatkan duit dengan cara yang cepat. Dan untuk kes pembunuhan keluarga McStay ni ambil masa yang sangat lama sebelum akhirnya dibawa ke mahkamah. Hampir 9 tahun selepas kejadian pada Januari tahun 2019, perbicaraan terhadap Charles Merritt pun bermula. Masa ni ramai yang dah tunggu lama untuk tengok keadilan ditegakkan sebab kes ni bukan sekadar kehilangan tapi tragedi yang menghantui satu komuniti. Dalam mahkamah, pihak pendakwa tampil dengan bukti yang kuat tau. Diorang jelaskan bahawa Chase memang ada motif jelas berkaitan hutang, tamak dan rasa dendam terhadap Joseph. Pendakwa pun ada tunjukkan satu demi satu bukti macam DNA Chase yang ditemui dalam kereta keluarga McStay. Bukan setakat tu je, rekod transaksi bil yang menunjukkan duit diseleweng pun diorang tunjuk dan juga panggilan telefon antara Chase dengan Joseph beberapa hari sebelum kehilangan tu. Semua tu dilihat sebagai bukti kukuh bahawa Chase sebenarnya terlibat, tapi walaupun begitu, Chase tetap berkeras yang dia ni tak bersalah. Dalam keterangan, dia kata memang betul ada tanda tangan atas cek tu milik dia, tapi dia cuma uruskan hal perniagaan sebab Joseph masa tu sibuk dengan projek lain. Dan dia juga kata dia tak tahu langsung pasal pembunuhan ni dan tuduhan tu semua hanyalah salah faham. Peguam pembelaan pun cuba pertahankan Chase habis baik tau. Diorang cuba tanam keraguan dalam fikiran juri. Katanya kalau betul Chase pembunuh, kenapa dia biarkan banyak sangat bukti tertinggal macam DNA, transaksi, semua tu terlalu jelas seolah-olah sengaja untuk letakkan dia sebagai tertuduh. Pembelaan juga cakap mungkin ada pihak lain yang sengaja perangkap Chase dan jadikan dia kambing hitam dalam kes ni. Walaupun hujah pembelaan tu menarik perhatian, bukti yang dibentangkan jauh lebih berat tau. Juri pun ambil masa berhari-hari untuk timbang semua fakta, dokumen dan keterangan saksi sebelum buat keputusan akhir. Dan pada 10 Jun tahun 2019, keputusan pun diumumkan. Jadi Chase disabitkan bersalah atas 4 pertuduhan membunuh melibatkan Joseph, Summer dan 2 anak kecil diorang. Beberapa bulan lepas tu, mahkamah jatuhkan hukuman mati kepada Chase. Sampailah ke hari ni, dia masih menunggu hukuman tu dilaksanakan sambil terus menegaskan yang dia ni tak bersalah. Walaupun pembunuh dah dijatuhkan hukuman, kes keluarga McStay ni masih tinggalkan banyak tanda tanya yang belum terjawab. Masa proses penggalian di kawasan gurun tu, pasukan forensik ada jumpa DNA asing pada beberapa bahan bukti. Yang peliknya, DNA tu tak sepadan dengan Chase dan tak sepadan juga dengan ahli keluarga McStay. Dan sampailah ke hari ni, tak ada siapa tahu DNA tu milik siapa. Disebabkan tu, perkara tu buat ramai mula persoalkan sama ada Chase ni betul-betul buat semua tu seorang diri atau mungkin ada orang lain yang turut terlibat tapi masih bebas sampai sekarang. Jadi ada beberapa penyiasat bebas dan penulis buku yang kaji kes ni percaya ada bahagian cerita yang tak pernah didedahkan sepenuhnya kepada umum. Diorang kata mungkin ada individu lain yang terlibat dalam perancangan awal sebelum kejadian tu berlaku. Selain tu, ada juga teori lain yang muncul tau. Ada yang kata pembunuhan ni mungkin ada kaitan dengan urusan perniagaan luar negara yang pernah Joseph jalankan atau pelaburan yang tak menjadi. Tapi semua tu kekal sebagai teori je tanpa bukti kukuh. Walau apa pun spekulasi yang timbul, satu perkara tetap pasti, 4 nyawa dah berakhir dengan cara yang kejam. 2 anak kecil yang sepatutnya membesar dalam suasana bahagia berakhir dikubur di tengah gurun yang sunyi dan sampailah hari ni masih tak ada siapa tahu apa sebenarnya yang berlaku dalam detik terakhir diorang hidup. Kes keluarga McStay ni buat ramai orang sedar satu perkara tau. Bahaya kadang bukan datang daripada orang luar tapi daripada orang yang paling kita percaya. Chase ni bukan orang asing dalam hidup Joseph. Dia ni kawan, rakan bisnes dan orang yang pernah duduk makan di meja sama dengan keluarga tu. Tapi dalam diam dia simpan sesuatu yang akhirnya memusnahkan semuanya. Kisah ni juga jadi pengajaran besar tentang betapa mudahnya penyiasatan boleh tersasar. 4 tahun lamanya orang percaya keluarga McStay lari ke Mexico. Ramai fikir diorang pilih untuk mulakan hidup baru tapi hakikatnya masa
semua orang masih mencari jasad diorang sebenarnya dah tertanam di gurun tak jauh dari situ. Dan itulah kisah pembunuhan keluarga McStay, satu kes yang nampak macam kehilangan biasa tapi sebenarnya sembunyikan pengkhianatan yang paling tak dijangka. Jadi lepas korang dengar kes ni, korang rasa macam mana? Betul ke Jess buat semua ni seorang diri atau ada sesuatu yang masih disembunyikan? Cuba komen dekat bawah. Dan sebelum kita akhiri untuk kes kali ni, korang jangan lupa subscribe, komen, like, share dan aktifkan lonceng notification supaya korang tak ketinggalan untuk kes seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum.